Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Lama dah. Salam sihat walafiat lah. Sihat lah, alhamdulillah. Apa nama ni? Tanah, Kerja semua lah, no? Salah. Dengar kata dulu ni Tuan Lebai ni ada sakit, tak boleh pijak tempat tumpah darah kau di balik pulau tu. Betul ke ni? Okey lah, masa tu aku kurang dalam Berapa lama yang tak boleh pijak tempat tumpah darah tu? Betul. Sebab sebab dia kata lah dia kata kita kena jin tanah lah pokok ni lah. Oh, jadi Tuan Lebai ada banyak lah tak ubat lah tu, ubat cara tradisional lah. Dia kata kita kena jin tanah lah apa, tapi tak apalah kita cari api berubat lah. Ubat habis duit saja lah tak. Agak berapa banyak bomo dah Kira-kira 40 orang ni. 40 orang bomo Duit dah habis berpuluh ribu duit habis. Tak sembuh juga. Itu macam mana yang Tapi saya dengar masa tu saya duduk di Kampung Baru. Kampung Baru Kuala Lumpur lah. Saya berhijrah ke sana. Dan saya tak boleh duduk di Pulau Pinang. Balik saya merantau ke Rantau lah. So saya jumpa saya dengar pada rakan kawan ni dia kata masa tu Datuk Kelana duduk di Kampung Baru Kuala Lumpur. Ya. Jadi saya mula buat perubatan dengan dia lah. Dengan dia lah. So dia pun berubat lah. Dia pun berubat lah. Cara ni lah kan. Berapa lama dia berubat Tuan Lebai tu? Dia kira makan 3 bulan juga. Oh, 3 bulan juga kena jumpa Datuk Kelana lah. Daripada mula-mula dia buat perubatan dengan saya tu, bila saya pejam mata tu, saya nampak ni persembahan orang kata ni apa tengkorak dalam dulang. Duk nampak dalam otak masa saya pejam mata tu. Oh, nampak dalam bayangan kita lah. Di ruang mata lah. Nampak lah kita pejam mata nampak. Ya. Jadi dah akak dah berubat apa semua dah masa akak lah. Sampai nampak Kaabah. Bila nampak Kaabah tu baru dah lega. Itu dalam perubatan Datuk Kelana tadi lah. Datuk Kelana lah. Ya. Lepas tu saya tak berapa nak yakin lagi. Tak yakin lah pasal kita duduk kena dengan dah lama dah. Dah dengan umur-umur ada yang tak jadi. Lepas tu dia kata Datuk Kelana kata okey hari ni juga kau balik Penang. Apa nak jadi pun jadi lah. Atas arahan Datuk Kelana tadi. Jadi Tuan Lebai pun ikut dah. Ikut arahan. Pergi balik lah. Ajak anak bini balik. Bila balik Penang sampai tu saya pijak turun pada kereta tu. Pijak tanah tu pada waktu tadi. Bila pijak dia bergegar juga. Saya peluk pak saya. Duk gantung ni pak kantor saya lah pak saya. Lepas tu dengan kata hilang betul lah. Dia tak ada lah. Dia hilang benda tu kan. Dia hilang. Jadi saya pun call dia balik lah. Call Datuk tadi, Datuk Kelana tadi. Dia kata dia ketawa saya. Dia kata betul kan. Mulai dia ingat Tuan Lebai itu lawak betul. kot. Itu ni betul. Pokoknya benda ni ada kat Penang betul. Jadi saya dari tarikh tu dah sampai dah lah ni. Masa tu umur Tuan Lebai berapa? Masa tu umur 43 tak silap. Lah ni dah 63 lah. 20 tahun dah yang saya boleh balik. Alhamdulillah lah no. Boleh balik sini. Dengan izin Allah lah tu. Dengan izin Allah saya dapat balik jumpa usaha daripada Datuk Kelana kan. Dengan izin Allah dia pun tolong. Jadi Tuan Lebai pun dah bebas lah ni boleh